Assalamualaikum geng kebun. Saya pernah tunjukkan pokok sengkuang yang saya tanam dalam polybag. Sengkuang yang sebesar penumbuk saya beli sebab ada tunas. Saya bawa ke kebun dan tanam. Kacang-kacang yang keluar daripada pokok ni dah pun kering. Saya nak jadikan biji benih. Dalam video yang saya pernah post tu, ada yang komen katanya sengkuang yang saya tanam tu pasti dah lupus dan dah hancur dalam tanah. Sekarang ni bos kebun sedang ambil benih-benih tadi dan kumpulkan. Ramai yang nasihatkan saya supaya guna sarung tangan kalau uruskan pokok sengkuang. Kerana kata mereka seluruh pokok ni beracun kecuali sengkuang. Katanya kalau disentuh dengan tangan nanti sakit sebab berbisa. Baik, mari kita tengok sengkuang yang saya tanam. Sengkuang ni membesar dan tak ada cacat cela sikit pun. Cantik kejadiannya. Besar saiznya. Mungkin ada yang beranggapan sengkuang ni dah tua dan keras. Ada yang beritahu saya sengkuang ni tak akan tua. Saya pun tak pasti, jadi saya cuba potong dan makan. Ini pengalaman pertama kami tanam sengkuang. Itu pun secara tak sengaja bila ada sengkuang di kedai yang dah bertunas. Saya cuba tanam biji benih. Saya tanamkan ikut cara macam mana komen-komen yang ada pada video yang lepas. Okey, sengkuang yang dituai tadi saya potong untuk rasa isinya. Sedap, juicy dan tak keras. Jom tanam. Alhamdulillah.